Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. Okay geng, so dalam video kali ni Zenta nak review CPM2. Kenapa main CPM2 guys? Sebab kita dah terlalu banyak main CPM1 sehingga kita melupakan kita ada CPM2. Siapa yang player CPM2, cuba korang ada kat ruangan komen guys Cuba ada kat ruangan komen siapa yang player CPM2. So dalam video kali ni kita nak review apa? Kita nak review new update guys. Sebab dengar cerita dia ada new update. Mana kat sini korang boleh check dekat dash note. So dekat sini kita ada macam-macam feature. And then ada kereta baru, item. Ini limited event punya. Ni dealership punya kereta. Dealership semua dealership ada dekat tempat nak beli tu. So kita ada new location iaitu Tropics guys. Kenapa new location Tropics? Sebab kan dekat CPM1 dia dah keluarkan dulu. So dia biasanya all hosting dia akan keluarkan dekat CPM1 dulu, baru CPM2 macam tu lah guys. Okay, so kita ada rework location Road to Desert, lepas tu update Silverstone iaitu racing area. Okay, so feature-feature lain pun banyak lah guys. Dia dah update dekat CPM2 ni. Macam-macam dia dah fix. Okay, so let's go, kita akan review kereta-kereta dulu. Kita akan review dekat garage. Kita akan pergi dekat new cars. Kita akan tengok, kita dah terlalu banyak kereta ni guys. Ini bukan kereta saya sebenarnya. Ini kereta Zendra Garage. Shout out to guys Zendra Garage. So kalau korang nak beli kereta-kereta CPM2, korang boleh bagi dekat dia guys boleh beli dekat dia. So ini kereta baru. Ini dia kereta baru iaitu kereta apa ni, cuba korang komen. Saya pun tak tahu geng. Guna 2500 coin dia ada horsepower hingga 681 HP. Torque dia 816 Nm. Okay, so okay, nice. Laju. So kereta yang kedua ini kereta apa guys? Kita bagi tahu nama tu. So Zenta harap korang boleh komen apa nama kereta dia ni. Lawa juga. Ini macam Aston Martin guys. Dia macam Aston Martin. Tak pun Porsche bukan. So laju 600 yang tadi lagi laju kan, 681 gila. Ini sport car kalah. Okay, so kita seterusnya kereta BMW Police dol. Safety car geng. Safety car bukan polis. Ini safety car MotoGP guys. Tapi BMW kan. Betul lah BMW. Horsepower dia 833. Okay, memang gempak. Oh, itu dia performance part. Okay, ni RM54.99 RM55 guys kalau kau nak beli. Gila. Okay, so kita ada F1 juga, 15,000 coins. Gila gang, F1 tu. Oh, gampak weh. Oh, lawa. Sabi safety car ni lagi laju guys. Dia punya horsepower gila. So ni kita ada kata Shell ke ni? Shell ke? Logo Shell ke ni? Macam logo Shell tapi bukan, hampir macam sama tapi bukan dia. So kita akan review next ialah kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke ni dia. Kita akan main multiplayer guys. Kita akan main multiplayer. Online dia 3 orang saja, 4 orang saja guys. Mana player CPM2 ni guys? 4 orang saja online di Malay punya server guys. So tak apa, kita masuk je lah. Kita seorang-seorang pun tak apa guys. Kita pede guys, yakin pada diri. So macam lama sikit. Okay. Tak apa, kita tunggu je guys. So korang yang main CPM2 ni, cuba korang komen apa yang best kat CPM2 ni. Apa yang best? Okay, so kita dekat Tropics guys Memang tak ada orang tu. Aku seorang je tu. Gila sunyi guys CPM2 ni. Tapi the best kalau korang main lah, kalau korang pernah main. Ini apa pasal slow sangat ni Wira ni, ya Allah. Aduh, tak apalah, slow lah guys Asal dia lambat asal selamat guys Dia lambat asal selamat kata. Okay, Tropic dia tempatnya sama, tapi memang lagi real lah guys. Korang tengok gila air dia. Oh gila tu. Korang boleh tengok air dia. Kalah CPM1 guys. Memang kalah lah kan. Kita tengok real ke tak. Oh tak real dia. Tak real kan. Airnya sama, cuma dia nampak lah halu dia kan. Air tu bergerak kan. Air tu bergerak. Tapi macam biasa lah. Jatuh, habis. Okay, tak apa. Kita akan pergi ke tempat lain. Kita akan pusing tempat ni. Kita tengok sama sebiji ke tak. Ayo.
Aduh, depan dah ada turbo. Kereta ni depan dah ada turbo. Tapi macam anjir, lembab nak mampus. Tak apa. Okay. So far so good. Okay lah. So far so good lah orang kata. Mantap. Jatuh pula geng. So dia memang sebijak SPM 1 punya pagar lah. Dia boleh apa ni, orang kata jatuh. So let's go. Kita akan pergi mana guys. Kita akan pusing yang sini. Tapi tempat ni terlalu besar untuk pusing guys. Terlalu besar. So Denta akan pusing sedikit sajalah. Orang bukan nak tengok video Denta sampai habis pun kan. Orang mana layan. Orang selek. Hancur kat rumah ni. Oh tak hancur kan. Orang rasa Denta langgar rumah-rumah yang macam kayu ni hancur kan. Okey tak apa. Ini boleh main mental saya kan eh. Dia punya lembab tu, dia punya lembab ira ni boleh main mental saya kan. Nanti saya boleh mengamuk tiba-tiba, saya boleh baran. So tak apa guys. So kita akan batalkan niat kita untuk review guys eh. So apa kata kita pergi naik kereta lain lah. Dan rasa naik kereta lain yang lebih laju lah dan rasa. Ni ke laju. Pakai ni lah guys. Kita akan pakai kereta Ferrari ni, barulah laju. Yakin laju, yakin lah geng, yakin ni. Tapi jangan tak nak pergilah tempat Red Rock ni. Red Rock ni apa? Dessert eh? Oh dessert. Japan Suburban, Japan Tauge. Japanese Tauge. Japan makan Tauge ya geng? Makan Tauge ke? Tauge ya. So, Suburban. Japan Tauge. Japan Suburban. Jom kita jalan-jalan di Suburban. Ada apa? CPM 2 ni ada apa kan? Macam CPM 1 je. Ni ada. Oh, ada ni guys. Okay, ada geng. Dia ada ni. Orang kata ada. Suspension nak available tu. Kereta yang 5 speed. Oh. Oh gila lah. Baik tu. Ini Ferrari pun ada guys. Oh gila. Gempak. Taknya pasal jalan macam ni. Mental lah aku orang kata kat CPM 2 ni gang. Mental lah cakap sumpah. Takkan sebab lewat. Allah ni drift punya spek ke? Ke atau saya punya kereta main? Mana ni? Anjir. Tak tahulah aku. Boleh. Ya Allah. Aku stres pula review CPM 2 macam ni guys. Apa gaya lah CPM 2 ni. Okay, tak apa. Kita akan pakai Myvi. Myvi mungkin tidak menghamparkan aku. Myvi tidak menghamparkan aku kan. Tolonglah Myvi. Janganlah menghamparkan aku. Okay, let's go. Apa masa slow guys? Effect tak ada. Okay, best juga kat sini guys. Banyak tempat dia. Dia punya tempat besar guys. Besar tu. Oh shit. Oh Akbar. Dia main jalan je ni guys, tak tahu. Allah. Tiang ni sekeras itu geng. Habis aku punya Alphard tu. ni. Alphard guys. Habis aku punya Alphard tu.
So guys, itu sajalah video kita kali ni. Zenta tak tahu nak review apa sebenarnya. Sebab Zenta nak review CBM 2 ni macam, yelah, tak tahu nak review apa. Dah ada air suspension ni kan. Atau apa, cuba korang komen. Kita ada Alphard kat sini, Alphard mini. Alphard mini guys. Okay, so terima kasih kerana nonton daripada awal sampai habis. Walaupun video Zenta bosan ke kan, Zenta minta korang tekan button like and subscribe and teruskan support Zenta. So cuba korang komen, play CPM 2. Cuba korang komen apa yang ada kat CPM 2 ni. Zenta nak tahu doh. Serius, Zenta nak tahu doh apa yang ada kat CPM 2 ni. Jangan cakap esas je. Esas Zenta dah tahu, ramai orang dah tahu dah, dia ada esas. So apa lagi kelebihan dia selain dia ada dekat CPM 1? CPM 1 ada je semua ni kecuali esas je lah. Tak tahu bila orang nak masukkan esas dekat CPM 1. Tak tahulah bila, tahun depan ke, tak tahu next update ke, tak tahu. So kalau ada nanti Zenta akan buat review lah. So korang boleh komen dari CPM 2 apa yang ada kat CPM 2 ni. Biar Zenta tahu, Zenta nak post and then biar play CPM 1 main. Ni tak adalah online pun 4 orang je. Ya ke 4 orang? Ya. Sedih 4 orang je online dekat Malay punya server ni. Satu. Ya Allah, satu je. Ini main apa? Ini saya je ke yang on dekat CPM 2 ni geng? So player CPM 2 mana guys? Purpose ke? Dia banyak dekat CPM 1 sebab apa? CPM 1 ni game main karakter orang kata. Sebab dia CPM 2 memanglah cakap lagi grafik dia lagi gempak, tapi dia punya jeep tu buatkan ramai budak-budak yang tak main. And then dia punya style pun sama je macam CPM 1. Dia tak ada perbezaan sangat. Just kepada grafik kan. So guys, jumpa lagi next video guys. Tak nak banyak cakap nanti CPM 2 panas. Malas. So Zenta nak minta play CPM 2, komen apa yang ada kat CPM 2, okay? So jumpa lagi next video. Wah, gerak dulu. Ciao. Assalamualaikum. Terima kasih.